Setiap tahun ada je perangai pelik-pelik yang rakyat Malaysia ni buatkan. Contohnya masa banjir. Bila tengok berita luar negara, mesti rasa sedih sangat. Tapi bila banjir tu sampai je Malaysia, jumlah mangsa banjir yang terjejas terus meningkat kepada dalam sedih-sedih tu, entahlah, susah nak cakap. Cuba korang tengok ni. Nampak sangat orang Malaysia ni tak pernah serius kan? Menyebabkan beberapa tempat dinaiki air. Tapi bukan masa banjir je tau. Boleh dikatakan perangai lawak orang Malaysia ni membawa kepada sepanjang tahun. Disebabkan korang pun tengah bercuti. Fakta tak naklah bebankan korang dengan intro yang panjang-panjang. Oleh itu dalam video kali ini, jom bersama Faktau kita berhibur melihat telatah orang Malaysia di dalam video viral lawak 2025 yang korang tak boleh lupa. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Faktau tau. Dan jangan lupa tekan loceng. Kalau parking atas tu tak apa lagi. Wait a minute. Bang, tak boleh parking sini bang. أهرام الجيزة أشهر المعالم الأثرية في مصر القديم. Assalamualaikum bang, tu bang tanya. Kalau kita ambil anjing yang bersara tu, duit bencen dia tu kalau kita boleh makan kali tak? Ayah tak tutup ni. Bodoh nak jadi gubernur dah. Dia tak tutup ayah. Ni nak buat gubernur ni. Ajar budak ngaji. Okey. Aku suruh dia sebut ha pedas. Okey. Ha pedas. Pedas macam mana? Ha. Macam tu. Dia kata tak, kita lain pedas kita. Pedas. Pak mana tak ada mau kahwin kena berat ni. Pak mana tak ada mau kahwin kena berat ni. Ada orang minta dulu sana kita ni kau ni. Kita kena berat ni dia pun tak tengok kita kena berat. Tak tahu kita. Siapa lagi nak tanya ada soalan, tak nak tanya apa? Ui, dah 500. Okey, saya tunjuk butang. Janji mesti di kota. Saya tunjuk butang, jangan risau. Saya dah janji, saya tunjuk butang. Ni butang. Nampak tak butang? Dah kan? Bang, adik nak bonting sekali boleh? Tak boleh. Abang kan pengaris ni. Abang kan mak rempit sejati. Alat mak rempit. Boleh lah bang. Yang macam ini maulah. 5 orang, 10 orang mau macam sana tu. Lajin bagus adek, bagus. Hai. Bagus. Ini parah ni. Tenang. Cek, itulah bunyi cicak. Cek, maka jawab ibu cicak. Ren, tadi kenapa dia datang lambat? Bapa dah berak. Papa berak? Bapa sakit debu. Bapa berak 2 kali. Papa sakit perut? Bapa berak 2 kali. Bukannya bangun lambat?
No, 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 no. Kau tengok tu weh. Bang buat tipu weh. Tu bukan orang weh. Tu pocong weh tengah mandi. Astaghfirullahalazim. Pocong pun pandai enjoy weh. Let's go Duyo. Perayaan Tahun Baru Cina bukan sekadar diraih oleh masyarakat. Pada mesyuarat khas Dewan Rakyat siang tadi berkata semua pihak mestilah bersolidariti dalam menghadapi zaman sukar ini. Ingat ya, mengikut Mark Twain, clever, squirrel jump, one day fall to the ground also. Ibu tak angkat lah, Adam. Ibu tak angkat lah. Tahu. Ibu pergi kerja. Okay, last. Saya bagi chance RM100 untuk awak jika awak dah follow saya di TikTok. Rajin tolong masak. Astaghfirullahalazim. Nak duit COD? No, 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 no. Untuk mengelakkan situasi kecemasan. Biru merah. Johor darah tak sini. Allah biru. No, memang nampak ini sejak. Semua biru merah sejak. Bengkel ni ada switch. Kalau tekan dia akan bunyi suara kau. Try ya. Dengan komputer. Bang, berapa ya nak sewa abang untuk cat rumah? Tak mahal pun dalam... Ya, ibu kopi bayar! Ibu kopi bayar! Ibu kopi bayar! Lo mejor nunca se sube, al menos que en la radio salga esta canción. Hoy puedo darle razón, por eso me... Cantik review. Ikan ada.
Tu. Oh, kan? No. Fine, Kincana, ting neng. Ku menahan rasa sakit, angin tuh. Weh, ni driver siapa ni weh? Lu ingat bapak lu punya pamfek kah? Gua bakap. Weh, ni keluar. Lu pijak sama gua sekarang. Lu panggil lu punya anjing ini semua pijak sama gua sekarang. Gua mau tengok. Lu jaga harga. Lu masuk tempat Tony ya. Gua bom lu tak? Mampus lah orang nak cakap apa. Yang penting kita ada gaya. It's time to play the game. Bye-bye, okay. Go, freedom. Please lah, 1 kali try siya. Mampus lah orang nak cakap apa. Yang penting kita ada gaya. Bruh. Malam pesta muda-mudi bertemasya dan menari sukaria. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Pasal mas. Pasal kurang. Pasal sepatah. Ada. Go. Sila. Oi, aku nak tanya ni. Wei, aku nak tanya ni. Suka matcha ke suka kopi? Kalau kau suka kopi, baik kau pilih kau. Cek, itulah bunyi cicak. Cek, maka jawab ibu cicak. Bunyi Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini. Semua tipu lah dekat atas tu. Semua permainan juga. Macam saya dekat atas tu ada. Okay, you duduk dulu lah. Nanti dah okey baru jalan. Nani? Mampus lah orang nak cakap apa. Yang penting kita ada gaya. 一阴一阳之谓道，仔细东来。我妈妈，但是我怎么喂？
Wih. Oh mana? Wih. Ini parah nih. Tenang. Siapa? Salah kita bang. Sorry bang. Salah kita bang. Bang. Tadi kan 5 rukun negara Malaysia? Beriman kepada Allah. No. Okay, I'm fine. Kincana, ting neng. Ada satu mission. Kalau tidak, at the same time kita boleh educate lori bergerak. Lori bergerak. Betul. Ha? Betul. Setiap hari. Tak apa. Lori bergerak. Betul. Lori ni bergerak. Oh, sekarang dia sedang bergerak. Nani? Woi, lagu. Jangan aja lagu. Wow. Gaya sekali. Pakcik. Pakcik.อันตันใจเมื่อสบตา I'm okay, I'm fine. Kincana, ting neng. Ku menahan rasa sakit. Syahir, macam mana bunyi boya? Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah. Info jalan SS15 hala ke SS16 ada kemengelangan. Dalam mana ni, tapi takut juga nak ngaruhnya kata ada boya kan. Kalau ada boya, kena ngap kat dia. Padarkan muka boleh faedah sajalah. Mampus lah orang nak cakap apa. Yang penting kita ada gaya. Kau ada seorang member seronok kawan dengan dia. Dia ni kelakar. Tapi aku harap keturunan dia sampai dia je. Apa main ni? Macam budak-budak ni. Jangan. Tu tak boleh. Bukanlah nak merumat, tidak. Kita bela anak mertua ni, dia lebih rumit daripada bela anak kita. Kalau bela anak kita, kita boleh lagi. Kita boleh libas lagi. Kita boleh pulas lagi, betul tak? Tapi Korang buat apa?
Aku kat sini weh. Balik kan. It's time to play the game. Kau ada seorang member seronok kawan dengan dia. Dia ni kelakar dia, tapi aku harap keturunan dia sampai dia je. Berani kau balik aku. Tolong. Ya Allah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Siapa boleh tolong bodoh? Tolong busuk. Alah, gemuk dia ke? Minum. Teteret tetet. Teteret tetet. Teteret tetet. Set kamera. Assalamualaikum semua. Semoga kita dijemput Allah. That's why I don't think anything. I say that you won't think something like that. You won't say something like that. I don't understand how you won't be naked. You don't understand. You won't next time I wake up, you can just look me wrong. Jikalau tuan hendak ke hulu, kayuhlah sampan sampai ke tepi. Jikalau adik sedang merindu, sebutlah abang di dalam mimpi. Aku bergurau. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul aliyyul azim. Macam mana? Korang terhibur tak dengan video kali ini? Alhamdulillah, dengan ini lengkaplah sudah video tradisi kita untuk tahun 2025. Walaupun dah terlanjak ke tahun 2026 sikit. Di kesempatan ini, Faktor ingin mengucapkan selamat kembali bekerja dan selamat kembali ke alam persekolahan. Belajar rajin-rajin tau. Jangan lupa sertai giveaway Faktor tau. Dan sertakan sekali #AzamFaktor 2026 dan #Faktor Channel. InsyaAllah, Faktor akan umumkan pemenang pada 17 hari bulan Januari 2026. Jumpa lagi di video akan datang semua. InsyaAllah. Assalamualaikum semua. Bye.